Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, hari ini saya nak tunjuk cara masak bihun goreng kicap yang penuh rasa. Jom kita mulakan. Pertama, kita perlu kisar bahan-bahan ni. 7 hingga 9 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, cili hidup merah dan hijau. Cili ni ikut tahap pedas masing-masing ya. Kemudian kita panaskan minyak untuk goreng udang ataupun ayam yang kita ada. Goreng dulu sampai naik bau dan masak. Kemudian angkat dan ketepikan. Bila dah ketepikan udang tadi, kita tumis pula bahan-bahan yang kita kisar tadi sampai naik bau dan pecah minyak. Bila dah pecah minyak dan naik bau, kita masukkan 2 sudu besar sos tomato, 2 sudu besar kicap lemak manis, 1 sudu besar kicap lemak masin, 1 sudu besar kicap pekat manis. Kacau semua bagi sebati. Lepas tu, kita masukkan semula udang yang telah digoreng tadi dan garam secukup rasa. Dan cendawan shiitake yang dah kita hiris dan rendam. Gaul semua sebagi sebati. Bila dah sebati, kita masukkan lagi sedikit air dan gaul rata. Bila dah sebati, kita masukkan bihun yang telah direndam. Gaul rata bagi semua penyisa meresap. Kemudian akhir sekali kita tabur daun bawang, spring onion. Gaul semua. Alhamdulillah, selesai masak bihun goreng kicap. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah.